Rundingan awal bersama pemimpin Myanmar berjaya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pentadbiran Myanmar komited untuk melanjutkan gencatan senjata bagi membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan di negara berkenaan pasca gempa bumi yang melanda negara itu pada hujung bulan lalu. Komitmen itu diberikan kedua-dua pemimpin Myanmar kepada Perdana Menteri dalam dua mesyuarat berasingan di sini pada Khamis. Sebelum ini, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersemuka bersama pengurusi Majlis Pentadbiran Negara SAC Myanmar, Jeneral Kanan Min Aung Hlaing pada petang Khamis. PMX turut mengadakan mesyuarat secara maya dengan pemimpin Kerajaan Perpaduan Nasional NUG Myanmar, Man Wing Kain Tan pada Jumaat. Pertemuan itu menyentuh keperluan kemanusiaan yang semakin mendesak dan usaha memastikan bantuan sampai kepada kumpulan paling terjejas selain menekankan kepentingan meneruskan dialog sebagai jalan ke arah perdamaian. Saya lihat ada kecenderungan daripada pemimpin Myanmar untuk meneruskan gencatan senjata kerana itu juga prasyarat untuk semua bantuan kemanusiaan. Tetapi mereka sebut peristiwa letupan itu berlaku. Kita berharap ia dapat ditangani dengan baik. Apakah ada pertemuan dengan pemimpin Myanmar? Kemungkinan besar memang kita akan teruskan perundingan ini, katanya di petik Harapan Madani. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengakhiri lawatan kerja beliau ke Thailand atas jemputan rakan sejawatnya dari Thailand, Paetong Tan Shinawat. Turut hadir Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zin serta Kuasa Usaha Sementara Malaysia ke Thailand, Bong Yik Jui. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata beliau turut menyuarakan kepada kedua-dua pemimpin terbabit bahawa gencatan senjata adalah penting dan bantuan kemanusiaan perlu dibenarkan ke seluruh Myanmar tanpa mengira lokasi atau pendirian politik selari pendirian ASEAN. Sehubungan dengan itu, jaminan itu telah diberikan Min Aung Hlaing dan Man Wing Kain Tan. Rundingan awal bersama pemimpin SAC dan NUG ini sangat berjaya, katanya sambil menambah blok gabungan itu bersedia memudahkan usaha terbabit dan berinteraksi dengan pemimpin Myanmar. Katanya lagi negara anggota ASEAN juga telah mengulurkan bantuan kemanusiaan untuk membina semula Myanmar. Malaysia sebagai contoh telah menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart dan penempatan Hospital Medan. Saya akan segera menghubungi rakan-rakan di ASEAN untuk memaklumkan mereka mengenai perkembangan ini dan menggalakkan bantuan kemanusiaan disalurkan. Selain ASEAN memantau dan memastikan komitmen terhadap gencatan senjata serta mengelakkan sebarang provokasi yang tidak perlu kerana jika tidak seluruh bantuan kemanusiaan ini akan gagal, ujarnya lagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 skala Richter yang melanda Myanmar pada 28 Mac lalu telah mengorbankan 3,706 orang dengan 5,017 lagi cedera dan 130 masih hilang setakat Selasa lalu. Terdahulu, PMX menyatakan akan mengadakan rundingan dengan rakan sejawatannya di ASEAN sebelum menganjurkan sebarang mesyuarat bagi mencari penyelesaian terhadap isu Myanmar. Ahli Parlimen Tamun itu yang juga mengurusi ASEAN berkata, komitmen negara anggota itu mengenai isu Myanmar ialah bersetuju untuk mengadakan perbincangan berterusan secara inklusif dengan semua pihak berpandukan konsensus 5 perkara. Saya perlu berunding dengan rakan sejawatan saya, pemimpin ASEAN. Oleh kerana komitmen ASEAN adalah pembabitan berterusan semua negara anggota, konsensus 5 perkara dan perbincangan inklusif dengan semua pihak, maka saya akan bawa semula ke ASEAN, katanya di petik media perpaduan. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Kementerian Kewangan di Putrajaya yang dihadiri kira-kira 3,000 tetamu pada Jumaat. Turut hadir isterinya merangkap Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tambahan lagi, Anwar turut berkata, hasil pertemuannya dengan Majlis Pentadbiran Negeri SAC dan Kerajaan Perpaduan Nasional NUG Myanmar, mereka sudah menyatakan komitmen untuk mengelak sebarang peningkatan pertempuran di negara itu. Menurutnya, langkah penting ini adalah bagi memastikan tumpuan terhadap usaha kemanusiaan di Myanmar dilaksanakan di tengah-tengah konflik yang masih berterusan. Semangat kedua-dua MPS dan NUG ialah keutamaan mesti dalam usaha kemanusiaan serta pembinaan semula negara. Sementara itu, mereka akan melakukan apa sahaja yang perlu untuk mengelak sebarang lanjutan pertempuran. Jelasnya lagi. Syahbaz dan tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Jom Cina berharap supaya kebenaran dan keadilan buat rakyat Myanmar yang terkesan bakal digenggam erat demi kesejahteraan rantau ini.
Memikul tanggungjawab sebagai pengerusi ASEAN 2025 sambil menjalankan tugas mengemudi negara sendiri sudah tentunya bukan sesuatu yang mudah. Namun jika segalanya dilakukan dengan penuh iltizam, kesabaran dan keikhlasan, maka insya-Allah semuanya bakal berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala.